Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Alisa Syahada Mat Jani dari Semat TV PSS SMK Matang Hulu Terengganu. Sekarang saya berada di Balai Semat sempena Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Mesyuarat Agung PIBG kali 35. Jom sama-sama kita saksikan. Sekarang saya bersama Aidit Izaruddin iaitu pelajar cemerlang SPM 2024. Apakah tips yang boleh dikongsikan untuk cemerlang dalam SPM? Tips saya bila cikgu mengajar tu fokus, doa banyak-banyak, buat banyak latihan. Tu lah aku. Terima kasih. Sampai di sini saja majlis kita. Saya Alisa Syahada Mat Jani melaporkan untuk Semat TV PSS SMK Matang Hulu Terengganu. Bye.